Sebab tu kita di Malaysia, kita pegang 27 Rejab. Beberapa bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Muktamad habis kita pegang. Akhirnya kita hidup beratus tahun di Malaysia ni Islam. Tak ada bergaduh bila buat Isra Mi'raj. Tapi hari ni kalau buat Isra Mi'raj, orang jadi pening. Tahun lepas Ustaz tu kata bulan Rejab, tahun ni kata pula bulan Ramadan. Pula pada satu betul je ni. Dia duk bawa benda khilafiah dalam masyarakat. Sebab ada pendapat mengatakan bahawa Isra Mi'raj ni berlaku bulan Ramadan. Ya, kita dah suruh Rejab. Beratus tahun Rejab. Mari dia pula Ramadan. Nasib baik dia tak bawa Syawal, Muharram, Safar. Jadi 3 anak amak albab kita. Muharram, Safar. Anak menantuai lah. Nampak ada tak ni? Nampak apa? Kopi yang melekat, hitam melekat. Tak ada gula, tak ada mana. Ini nama dia tompel entah ni. Muharram, Safar semuanya ada. Dah tetap, dah cantik dah kita buat. Tapi golongan ni dia mari pula. Akhirnya kita tak sepakat. Bila kita buat bulan Rejab, Isra Mi'raj, dia dah perli kita. Ya ke bulan Rejab? Bulan Ramadan, korang bulan Rejab. Kita pun rasa tak semangat. Lama-lama tak buat. Lama-lama kita tak ingat Isra dan Mi'raj. Sebab apa? Sebab jadi bergaduh. Padahal biasa manusia mempunyai pelbagai pendapat. Sebab zaman kita dulu, macam zaman ayah kita, tok kita dulu, bukan ada satu tarikh yang tetap. Dia bukan ada arkib. Zaman dulu bukannya ada muzium, ada arkib. Ada arkib negara yang mencatat setiap perkara yang berlaku. Arkib sekarang ni pun lepas merdeka baru tubuh. Zaman Jepun tak ada arkib. Zaman para meswara hang tua lagi tak ada. Okey, tak ada. Maka sebab itu pelaksanaan tahunnya, penetapan tahun hijrah bila nak kira kalendernya, zaman Umar baru kira. Zaman dulu dia ikut. Ini tahun gajah, yang ni tahun banjir, yang ni tahun perang. Dia tidak ada angka khusus pada masa itu. Kemudian datang Sayyidina Umar Al-Khattab, sekarang kita buat kiraan tahun. Permulaan Nabi hijrah ke Madinah itu tahun pertama. Maka dia dipanggil tahun pertama hijrah. Itu kira dia. Macamlah keedah kita dengan tok nenek kita. Opak umur apa dalam IC, opak dah 90 lebih. Tapi tak tahulah. Dalam IC opak baru 60, tapi tengok rupanya dekat seatil opak ni. Jadi pasal apa? Pasal kiraan dulu main hentam saja. Itu zaman opak kita. Tetapi ulama-ulama ni dia menetapkan tarikh-tarikh ni, dia kira umur ni berapa. Khadijah mati bila. Dia tetapkan di situ. Maka kita ulama di Nusantara ni memilih bulan Rejab 27 hari Isnin malam pada 18 bulan sebelum berlakunya hijrah Nabi ke Madinah. Itu kita pegang. Jadi kalau tuan-tuan nak pegang bulan Syawal, tuan-tuan nak pegang Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj tahun yang kelima, tuan-tuan nak pegang itu pendapat-pendapat yang macam-macam, terpulanglah. Saya pun tak kata betul, saya pun tak kata salah, terpulang pada tuan-tuan. Tapi kita di Malaysia ni ambil yang uruf, ambil yang banyak. Maka itu tarikh dia. Kalau ada penceramah yang datang, tak, dia berlaku 5 Ramadan pada bulan tahun yang kelima kenabian, terpulang kat dia. Terpulang kat dia, letak dia. Kita tak kata dia salah, kita tak kata dia betul. Mungkin dia belajar dekat Madinah dulu macam tu. Mungkin dia belajar dekat Jordan dia macam tu, mana kita tahu. Benda yang besar dalam Quran, pertama bila benda tu disebut dalam Quran. Bila sesuatu perkara tu disebut oleh Allah dalam Quran, maknanya perkara itu hebat. Allah Ta'ala sebut buah-buahan dalam Quran. Makna buah tu carilah hebat. Buah tin. Sampai Allah sumpah watin wa zaitun. Allah sumpah buah tin dan buah zaitun. Tapi jarang kita makan buah tin. Yang banyak kita main 7 tin. Dulu-dulu ni, kecil-kecil dulu main 7 tin. Kemudian ngumpulkan tin. Buah tin, obat tak nak makan. Buah zaitun, itu buah yang Allah sebut dalam Quran. Zaitun yang menyanyi, yang berlakon tu, Ustaz, tu pelakon makcik oi. Ni buah zaitun. Carilah buah dia, carilah minyak dia. Minumlah minyak zaitun.
supaya tekak kita elok. Ini saya kata tekak. Tak tahu gatal tekak. Dia tak tahu apa apalah minum zaitun. Cari yang ori ni. Dia turun tu melekat, dia sapu habis segala tekak-tekak. Corona janti corona tu turun. Minyak zaitun, buah zaitun disebut. Pisang disebut. Allah sebut pisang dalam Quran. Kita hina pula orang buat pisang semua yang ni mak. Kau ni bawa pisang ni, buah apple, buah naga ke? Buah naga Allah tak sebut. Buah pisang Allah sebut. Kita duk ngutuk orang datang surah Al-Jannah ni bawa pisang. Padahal pisang tu disebut dalam Quran buah yang bagus. Buah yang bagus ni tuan-tuan, elok sepanjang tahun ada. Pisang tu sepanjang tahun dah. Buatnya pisang tu setahun sekali mampu ni. Siapa nak berniaga goreng pisang? Buatnya pula buah durian sepanjang tahun. Tiap-tiap hari ada buah durian. Apa jadi tuan-tuan? Nasib baik pakai mas sendawa tak bunyi. Maka Allah ni bijak, dia bagi setahun sekali dua je buah durian. Bayangkan tiap-tiap hari dia buah macam buah kelapa. Ada je durian. Oi, kerja manis semua. Separuh surau ni ahli jemaah potong kaki. Kerja manis semua. Allah sebut tentang buah apple. Allah Ta'ala sebut tentang buah rumman, buah delima, buah anggur. Buah rumman tu pun Allah sebut dalam Quran. Maknanya buah tu bagus. Orang panggil buah pomegranate semua ni. Pomegranate. Okay, kita ingat pomegranate makcik tu lah. Ni baru betul atau pomegranate. Baik dia sebut pomegranate, kita baru tahu, oh ni dia buah pomegranate, buah delima. Padahal Allah sebut beratus tahun, ribu tahun dah. Benda yang besar dalam Quran, pertama bila benda tu disebut dalam Quran, bila sesuatu perkara tu disebut oleh Allah dalam Quran, maknanya perkara tu hebat. Allah Ta'ala sebut buah-buahan dalam Quran. Makna buah tu carilah hebat. Buah tin. Sampai Allah sumpah watin wa zaitun. Allah sumpah buah tin dan buah zaitun. Tapi jarang kita makan buah tin. Yang banyak kita main 7 tin. Dulu-dulu ni kecil-kecil main 7 tin. Kemudian ngumpulkan tin. Buah tin tobat tak nak makan. Buah zaitun, itu buah yang Allah sebut dalam Quran. Zaitun yang menyanyi, yang berlakon tu Ustaz, tu pelakon makcik oi. Ni buah zaitun. Carilah buah dia, carilah minyak dia. Minumlah minyak zaitun supaya tekak kita elok. Ini saya kata tekak. Tak tahu gatal tekak. Dia tak tahu apa apalah minum zaitun. Cari yang ori ni. Dia turun tu melekat, dia sapu habis segala tekak-tekak. Corona janti corona tu turun. Minyak zaitun, buah zaitun disebut. Pisang disebut. Allah sebut pisang dalam Quran. Kita hina pula orang buat pisang semua yang ni mak. Kau ni bawa pisang ni, buah apple, buah naga ke? Buah naga Allah tak sebut. Buah pisang Allah sebut. Kita duk ngutuk orang datang surah Al-Jannah ni bawa pisang. Padahal pisang tu disebut dalam Quran buah yang bagus. Buah yang bagus ni tuan-tuan, elok sepanjang tahun ada. Pisang tu sepanjang tahun dah. Buatnya pisang tu setahun sekali mampu ni. Siapa nak berniaga goreng pisang? Buatnya pula buah durian sepanjang tahun. Tiap-tiap hari ada buah durian. Apa jadi tuan-tuan? Nasib baik pakai mas sendawa tak bunyi. Maka Allah ni bijak, dia bagi setahun sekali dua je buah durian. Bayangkan tiap-tiap hari dia buah macam buah kelapa. Ada je durian. Oi, kerja manis semua. Separuh surau ni ahli jemaah potong kaki. Kerja manis semua. Allah sebut tentang buah apple. Allah Ta'ala sebut tentang buah rumman, buah delima, buah anggur. Buah rumman tu pun Allah sebut dalam Quran. Maknanya buah tu bagus.
Orang panggil buah pomegranate semua ni. Pomegranate. Okay, kita ingat pomegranate makcik tu lah. Ni baru putih atau pomegranate. Baik dia sebut pomegranate, kita baru tahu, oh ni dia buah pomegranate, buah delima. Padahal Allah sebut beratus tahun, ribu tahun dah.